Hai guys, hari ni aku nak unboxing Ultraman Keyplay version 4. Jom kita tengok apa kita dapat. Alright guys, jom kita tengok Keyplay Ultraman Keyplay version 4. Jom tengok kotak dia. Cantik guys. Aku dah lama tak beli Keyplay ni. Dah last aku beli asal Ultraman Reboot. Ni kata-kata yang korang akan dapat. Aku juga nak shout out kepada Toku Malaysia. Dia berjaya meracun aku beli Ultraman Keyplay kali ni. Okay guys, jom kita tengok apa yang kita dapat. Jom kita buka. Oh sayangnya, goyak pula. Jeng, tu dia macam biasa 2 pack kita akan dapat. Jeng. Sebenarnya aku dah tahu apa aku beli. Aku dapat Ultraman Belial guys. Sebab ini aku pilih yang bukan blind box. Memang pilih untuk dapat Belial lah. Mana yang dia punya kepala. Belial. Ni tak biar ni. Itu dia. Card Ultraman Belial guys. Mantap. Okay, plastik kedua guys. Mana itu dok kepala dia, tak dapat lagi. Ini dia kepala Belial. Okay, jom kita pasang. Alright guys, akhirnya aku siap juga pasang Belial Keyplay ni. Detail dia agak smart guys. Dia punya kepala tu. Okay. Boleh beli ni guys, boleh beli. Jangan lupa tekan beg kuning untuk beli guys. Ni siap letak kosen ni guys. Wow. Guys, siap pun Belial Keyplay ni guys. Tengok articulation dia, mantap. Walaupun nampak macam kurus, tapi smart. Boleh beli guys, boleh beli guys. Jangan lupa tekan beg kuning. Belial. Tu dia, ribut lawan dengan Belial. Agak siapa menang.